Ulaika alladziina imtahanallahu qulubahum litaqwa. Orang yang cakap slow, cakap rendah di surah Allah ini ialah orang yang dulu periksa dah kita panggil. Orang yang hati perut dia dulu periksa tak ada. Hati dia, ulu bahu, hati dia, qalbu dia. Maknanya Islam ni dia tuju pada qalbu dulu. Belum pada tuju pada tubuh badan ni, tuju pada qalbu dulu. Kerana qalbu kita, hati perut kita lah yang menguasai, yang menjadi controller bagi gerak kita. Ambo nak bercakap lagu mana, nak kata lagu mana, semua dipandu oleh qalbu. Mana kalau kita kata aku nak kacap agama ni, ada boleh ke? Ada SB ke? Dia kata ada. SB polis hok tak pakai. Hok tak pakai. Ni apa? Kita bercakap dari sikit. Tapi kalau kita duduk dah kopi tentu polis tak ada apa. Pandailah kita kena pompang hadada ke, ham rokok ke, ham nipu ke. Kita bercakap lepas lagu. Kerana depan kita ada polis, ada belakang. Jadi beza banyak di antara kita bercakap sama-sama orang kenal dengan bercakap depan orang tak kenal. Depan orang tak kenal ni kita buat selaku dia ni polis ke SB ke berapa ataupun orang mari nak inti aku ke apa. Kita dengan manusia ni, kita manusia orang Islam ni, kita bercakap depan orang kenal dan depan orang yang tak kenal. Depan orang kita nampak dan depan orang yang tak nampak. Hak nampak ni orang, hak tak nampak ni malaikat. Macam-macam jenis malaikat dengar kita, macam-macam jenis pening syaitan pujuk kita. Jadi kita beringat semua. Beringat ni mari daripada qalbu. Sebab itulah qalbu ni kita kena jaga molek melalui agama.